Untuk yang belum kahwin boleh ke buat rawatan? Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Lebih kurang 5 atau 10 minit kita boleh berikan. Kalau nak makan ubat-ubat yang tadi tu saja-saja nak try, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau nak try tak ada masalah. Tak semesti. Kadang-kadang untuk increase the performance. Janji ambil dos yang betul. Jangan terus dos yang tinggi, try dos yang biasa dulu. Ubat kolesterol yang daripada KKM tu 10 mg, ada kesan tak? Tegang juga. Kalau boleh tahulah nama ubat tu. Kalau ubat tu nama dia adalah simvastatin, memang saya sarankan untuk tukar ubat. Tukar kepada Crestor ataupun atorvastatin. Selain mati pucuk, shockwave ni boleh rawat apa? Selain daripada mati pucuk, shockwave ni dia juga akan bantu untuk mereka yang ada masalah pancuran. Dia akan ada masalah. Sebabnya dia akan bantu juga dari segi saraf. Bagi saraf yang sensitif, sebab tadi macam tadi gambar saya bagi tadi, dia akan tumbuhkan saraf yang baru. Tapi kita akan gabungkan dengan Kegel chair untuk mereka yang ada masalah pancu awal. Doktor, saya makan ubat antidepresan sertalin dan kolesterol statin dari hospital, perlu ke saya stop makan ubat untuk elakkan mati pucuk atau tambah rawatan dari doktor carakan tadi? Ada kesan tak dekat ubat hospital? Terima kasih Syira. Saya cadangkan untuk you jumpa dengan doktor yang rawat yang masalah PSY tadi, yang you bagi tahu you tengah ambil sertalin dan juga kolesterol statin. Bagi tahu dia side effect daripada ubat ini menyebabkan saya susah nak naik atau susah nak tegang. So boleh tak doktor advise ataupun suggest pada saya tukar ubat lain yang kurang side effect dia? Kencing tak lawas boleh rawat juga shockwave ke? Kalau kencing tak lawas, jawapannya adalah Kegel chair. Kegel chair, kena buat Kegel. Duduk atas dekat Healing Wellness, dekat TTDI juga ada. Hanya duduk dalam 28 minit macam tu, dia akan bantu kuatkan pelvic floor. Yang longgar tu supaya kencing boleh dikawal. Dia masalahnya muscle tu tak kuat. Dia kuatkan macam you buat 11,000 Kegel chair. Crestor ni kita boleh minta kat doktor di klinik atau ubah dari simvastatin tadi. Saya cadangkan untuk jumpa doktor dekat klinik tu, kebiasaan klinik tak ada sebab ubat ni agak mahal. Biasanya bagi tahu doktor saya nak ubah saya nak ubah ubat, tapi boleh beli di farmasi. Kalau adalah. Saya tak sure dekat klinik ada ke tak. Kalau klinik kerajaan lah maksud saya. Kalau klinik swasta ada. Untuk yang belum kahwin boleh ke buat rawatan? Kalau bagi mereka yang belum kahwin tapi ada masalah, boleh. Tak ada masalah. Apa punca saraf zakar rosak, doktor? Punca saraf zakar rosak banyak punca dia. Antaranya adalah pemakanan, dan masa yang sama juga mungkin disebabkan oleh slip disc, kalau ada berkaitan dengan tulang belakang, ataupun pernah buat operation dekat bahagian growing, mungkin pernah ada prostate ke, problem ke, ataupun dengan pernah ada batu karang ke, pernah buat pembedahan, itu akan beri impact pada saraf juga. Macam mana dapatkan ubat untuk tingkatkan testosteron ataupun jumpa doktor lagi? Dia untuk tingkatkan testosteron, sebaiknya adalah jumpa doktor dulu dan juga buat pemeriksaan nak tahu level testosteron dulu. Kalau tak tahu level, kalau level you normal, buat apa nak ambil testosteron? Setiap rawatan perlu berterusan atau masalah selesai tak perlu teruskan? Okey, baik. Soalan yang bagus daripada Atika. Setiap rawatan perlu berterusan atau masalah selesai tak perlu teruskan? Begini, dia adalah kita kena tahu punca, kita selesaikan masalah. Betul? Bila kita selesaikan masalah tu dah selesai, alright? Masalah tu dah selesai, kita kena jaga. Dia macam kita tanam pokok tu dah besar, kita kena jaga dia. Bagi dia juga bajang. Kena siram dia juga. Bermaksud jaga dari segi pemakanan, dari segi exercise, supaya dia tidak kembali rosak. Begitu. Crestor ada klinik kerajaan ke, beli di farmasi. Klinik kerajaan saya tak pasti Crestor ada ke tidak. Sebab saya ni dah lama tinggalkan. Saya rasa tidak ada. Boleh minta, cuba tanya. Tapi kalau tak ada, sama ada di farmasi ataupun klinik swasta. Kalau ada masalah hati berlemak, kolesterol tinggi, darah tinggi, macam mana cara rawatan? Kalau ada masalah hati berlemak, kolesterol tinggi, darah tinggi, rawatan dia adalah kita kena tengok juga selain daripada tu. Maksud saya adalah kena better consult dulu. Kemudian kita kena tahu juga kalau ada kolesterol tu berapa bacaan kolesterol. Kalau yang tinggi tu. Kita nak kena turunkan kolesterol tu dengan cepat. Antara yang bagus untuk turunkan kolesterol itu adalah Crestor tadi.
Dia bagus untuk turunkan kolesterol. Kat Pantai Timur ada rawatan tak, doktor? Kat Pantai Timur saya kurang pastilah. Saya rasa macam tak ada. Cek testosterone level ni macam mana, doktor? Boleh dapat result terus atau perlu lab test? Cek testosterone ni memang kena ambil darah macam biasa. Ambil darah macam biasa, lepas tu hantar ke lab, lepas tu lab akan keluarkan bacaan. Kalau nak klinik untuk konsult dulu sebelum buat shockwave, boleh ke, doktor? Boleh. MK, datang je, book appointment, dapatkan consultation dulu. Tak semestinya kena ambil shockwave. Kalau makan ubat thyroid ada kesan pada organ penis, performance dia tak? Kalau untuk mereka yang ada masalah hyperthyroid memang impact kepada masalah erectile dysfunction. Bukan pada masalah ubat. Masalah tu sendiri. Sebab dia ganggu hormon. Thyroid tu sendiri bila dia terlalu tinggi atau terlalu rendah, dia akan impact. Jadi, kena konsisten makan ubat. Supaya tidak akan ada masalah di mana thyroid you, hormon you terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Dia akan menyebabkan lebih teruk impact dia. Alright. So, takat tu saja saya rasa untuk sesi pada malam ini. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada mereka yang join dan juga bertanya soalan. Saya harap you all dapat sedikit input daripada apa yang saya share. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa arah melintang, kita jumpa lagi next week. Sama ada Dr. Hafiz atau saya rasa Dr. Hafiz. Alright. Thank you semua pada semua. Okay, stay tune dalam kita punya Telegram dan ajaklah member join sekali dalam masuk Telegram kita. Takat tu saja sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.